Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Anis. So hari ni long time no see guys. So hari ni saya buat video ni sebab ada kawan saya, dia nak tengok room tour bilik ni dekat Mahala. Jadi disebabkan ada request, so saya buatlah video ni untuk dia. So guys, let's get it. Jom. So inilah bilik saya guys. Sebenarnya dia dua. Nampak tak? Dua orang, saya dengan Wafa. Yang ni saya. Yang ni dia. Tapi dia tak balik lagi. Dia cuti. Okay, then this is our meja belajar. Okay, ni dia punya, ni Wafa punya. Okay. Dan ni saya. Tereng. Okay, by the way guys, sebenarnya kita orang punya katil ni, dia satu sini, ni Wafa, lepas tu ni saya patut dekat sini. Tapi saya nak banyak space. Saya nak space yang ni untuk solat and so on. That's why lah saya gabungkan dua ni jadi satu. Sebab tu dia nampak macam double kan, katil queen kan, tapi sebenarnya dia single, one. Dia 2%. Lepas tu ni saya punya desk table. Basically biasa je, tapi dia banyak ke. Nampak tak? Oh my god, so cute. Okay, ni Junkyu, Shinchan. Okay, biar saya terangkan kenapa saya ambil kenapa saya suka sangat Shinchan ni. That's why, sebab this person, I love it. Sekejap, keluar kejap. Okay, ni kawan saya bagi, Pia. Dia bagi saya pada my birthday. Yang ni tak silap saya single album, tapi baru juga. Pastor juga. This one is very cute. Sekejap, sabar. Lepas tu, okay, lepas tu kalau waktu malam dia ada lampu lah kat sini. Nampak tak? So dia menerangi saya punya Junkyu and also Shinchan. So yang ni basically mostly semua gambar ni, semua collection ni kawan-kawan saya bagilah. Okay, ni okay. Yang ni of course Junkyu saya, dia sama dengan atas ni. Dia album yang sama. Dia dapat 3 PC. So kita pergi ke atas ni saya punya kalender macam biasa. Dan ni semua collection kawan-kawan saya bagi basically. So ni Mika, thanks to Mika sebab bagi waktu birthday. Then ini saya dapat waktu cup sleeve. Ini konsert Kai. Weh, ni sumpah cute. Croissant. Siapa bagi lah? Moksu saya bagi. Lepas tu apa lagi? Lepas tu this is my peaceful place. Aku tak tahulah, ni sebenarnya treasure sebenarnya. Ni treasure. Lepas tu ni Jake, of course, my one and only bias in Enhypen. That's why saya suka. Dan ini sebenarnya dapat cup sleeve. Sebenarnya saya tak minat pun wavy, tapi sebab dapat. Lepas tu dia dapat bawah ni. Dapat bawah ni. So itu sahaja room tour for my bilik. Ni first and also second. My second place. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Sekejap, asal macam present.